Kisah ni terjadi di sebuah hotel yang dari luar nampak mewah, nampak eksklusif. Tapi di sebalik semua tu ada kisah gelap yang diorang sembunyikan. Lebih tepat lagi tentang sebuah bilik dikenali sebagai bilik suite 121. Nama aku Chloe Stevenson, berumur 25 tahun. Bekerja kaunter hadapan di sebuah hotel yang dikenali sebagai Hotel Gravel Miss. Dan kisahnya begini. Aku masih ingat lagi hari pertama tiba di situ. Benda yang aku tak pernah lupa, saat pertama kali melangkah masuk, aku lihat ke kaunter, berdiri di depan kaunter seorang wanita cantik. Berumur lewat 30-an, rambutnya didandan gaya golongan aristokrat fashion lama, memakai gaun putih. Bila dia dengar lonceng pintu hotel berbunyi, dia toleh melihat aku. Kami bertentangan mata dan dia tersenyum sebelum berlalu pergi. Aku yang waktu tu masih lagi baru, masih terasa kekok, melihat ke kanan, kiri, atas dan bawah. Aku perasan hotel ni bukan macam tempat hotel aku bekerja sebelum ni. Bukan bangunan yang tinggi tetapi lebar dengan hanya ada 6 tingkat, ibarat sebuah kawasan istana gergasi. Lokasi hotel pula terpencil di kawasan pergunungan sejuk yang tinggi. Kawasan sekeliling pula luas, lapang dan hampir setiap masa dikelilingi oleh kabus tebal. Menurut cerita, itulah macam mana hotel ni mendapat namanya, sebab ia dipenuhi kabus. Satu benda yang buat aku tertarik bekerja di sini, disebabkan hotel ni terpencil, pekerja diberikan bilik sendiri, jadi tak perlu nak sewa bilik jimat kos. Aku disambut oleh pengurus hotel yang bernama Encik Cortez. Dialah yang ajar aku apa yang aku perlu buat dan tanggungjawab ketika berada di situ. Encik Cortez ni berumur lebih kurang 40-an, bermisai tebal dan telah bekerja di sini sejak dia remaja lagi. Encik Cortez ni walaupun garang, tapi dia ni banyak ilmu. Sebab hotel ni berbeza dengan hotel-hotel lain tempat aku bekerja dulu, jadi banyak benda yang aku perlu belajar. Semuanya nampak normal, sehinggalah dia memberikan aku satu pesanan yang pelik. Katanya, "Chloe, di sini ada satu bilik, bilik suite 121. Kalau orang tanya pasal bilik tu, kau cakap bilik tu tak wujud. Kau faham?" Disebabkan Encik Cortez ni nampak garang, aku tak tanya lebih, hanya mengangguk faham. Walaupun masa tu tak sedar, bilik 121 inilah yang menyimpan 1001 rahsia tentang hotel ni. Aku iakan sahaja dan teruskan bekerja di situ. Minggu pertama, di situ ada satu benda yang buat aku hairan. Kalau aku tengok senarai tetamu tak ramai yang check-in, tapi ganjilnya, walaupun senarai tetamu kurang, dalam hotel ni nampak ramai orang berlegar ke sana sini. Bunyi lift turun naik kedengaran, ada tetamu berjalan di lobi, ada yang duduk di ruangan menunggu, suara tetamu berbual. Tapi aku tak endahkan sangat dan tak ambil pusing sangat. Selain daripada Encik Cortez, antara rakan sekerja aku di situ, seorang bellboy bernama Evans. Umur kami lebih kurang sama. Kalau aku berdiri di kaunter, Evans akan berdiri di pintu hotel tidak beberapa jauh dari situ. Pernah sekali, aku tanya Evans pasal tetamu di situ. Evans ni okey, jenis yang suka bergurau, hampir tersenyum setiap masa. Kadang-kadang senyuman dia tu buat aku seram. Biarlah tahulah kerja di depan pintu perlu senyum, tapi janganlah senyum macam joker kan. Tapi tak apalah tu. Aku kemudian tanya pasal tetamu di situ. Awal-awal tu ganjil. Bila dia teragak-agak untuk cerita, dia hanya kata, "Chloe, kau jangan risau. Diorang ni semua tetamu setia. Setia sangat sampai lupa nak check out." Sebelum dia tergelak sendiri dengan senyuman joker dia tu, aku tak tahu nak respon macam mana. Bibir hanya tersenyum kekok. Tapi dari cara dia jawab ni macam ada sesuatu yang dia sembunyikan. Selain daripada dia orang, ada seorang lagi, rakan sekerja aku bernama Acik Arif, tukang cuci hotel, berumur awal 60-an dan mungkin orang yang paling normal di hotel ni.
Acik Arif ni peramah. Kalau lalu depan kaunter dengan mop dan bakul, dia akan bergurau katanya, masih lagi kau di sini? Kerja dulu 3 hari je boleh tahan. Aku akan selalu tergelak kalau dia cakap macam tu. Yalah, aku tak fikir panjang apa maksud Acik Arif tu. Sehinggalah ada suatu hari aku tanya, apa maksud dia? Katanya, tak adalah. Acik bergurau, mungkin sebab hotel ni suka kau kot, tu yang kau lama di sini. Sambil dia tersenyum dan berlalu pergi. Sesekali dia bergurau dengan Evans. Dia jerit, Vance, kau ngular lagi? Bawa Acik sekali. Dan macam biasa, Evans tersenyum dengan senyuman joker diorang tu. Kenapa aku cerita karakter-karakter diorang ni? Sebab itulah dinamik di hotel ni. Dan di sinilah aku akan bekerja bersama-sama dengan diorang. Beberapa hari selepas tu, berlaku satu kejadian ganjil. Waktu tu, aku bekerja macam biasa di lobi hotel. Keadaan sunyi, tak ramai sangat tetamu yang ada. Hanyalah muka-muka yang sama aku tengok di hotel pada setiap hari. Waktu tu, aku mengantuk sangat. Mata pun dah hampir berat, hampir tertidur. Tiba-tiba, telefon kaunter berdering memecah kesepian. Mata terus segar bugar dan aku angkat macam biasa. Hotel Gravel Miss, di hujung talian kedengaran suara perempuan perlahan. Katanya, Chloe. Dia sebut nama aku. Hairan macam mana pula dia tahu nama aku. Aku kekal tenang dan jawab macam biasa. Ya puan. Perempuan tu kemudian ketawa halus. Katanya, naik ke atas dulu Chloe. Bilik 121. Masa tu, aku tak sempat nak fikir panjang. Cuma melangkah menuju ke lift. Rungut aku dalam hati. Ini mesti tetamu nak komplain, nak merungut lagi. Sabar je lah Chloe. Aku mengeluh dalam hati. Lift naik ke atas, pintu terbuka dan aku melangkah keluar. Waktu tu, aku tak pernah lagi pergi ke bilik 121. Tapi aku tahu bilik tu terletak di tingkat atas dan di hujung sekali. Setiap langkah aku menuju ke bilik suite 121 tu, dada terasa berdebar. Macam ada sesuatu yang tak kena. Semakin dekat dengan bilik tu, semakin koridor terasa sempit dan gelap. Sehinggalah dari jauh di ujung koridor, jelas kelihatan pintu bilik. Ganjil. Bila pintu hotel ni berbeza dengan pintu bilik yang lain, ia nampak lama dan berusang. Langkah aku menjadi semakin perlahan sebelum aku berhenti sepenuhnya. Badan aku kaku bila aku melihat dengan jelas nombor bilik tu, suite 121. Di sinilah baru aku teringat pesanan Encik Cortez pasal bilik tu. Aku tak patut berada di sini, tapi sebelum aku sempat melangkah pergi, pintu bilik tu terbuka perlahan-lahan. Walaupun rasa takut sangat, tapi rasa ingin tahu tu buat aku berdiri di situ. Pintu tu terbuka luas dan kelihatanlah keadaan di dalam bilik yang gelap. Angin sejuk menghembus keluar membawa suara bisikan memanggil nama aku. Chloe. Masuklah, Chloe. Serius, waktu ni hampir sahaja aku terpengsan, tapi kaki teruskan berlari melangkah turun semula ke bawah dan ke kaunter. Punyalah aku rasa kaunter tu terasa jauh sangat. Akhirnya, aku sampai juga semula ke kaunter. Di situ aku cuba menenangkan diri. Badan dah berpeluh, nafas tercungap-cungap. Bila aku angkat kepala, aku lihat Evans yang tersenyum melihat aku. Ibarat dia tahu apa yang terjadi. Tapi malam tu aku buat macam biasa saja, teruskan bekerja dan cuba lupakan benda tu. Tapi insiden ini ibarat insiden titik awal berlakunya peristiwa-peristiwa ganjil. Ada satu hari itu, keadaan hotel lenggang. Tiba-tiba, pintu lift terbuka. Aku yang waktu tu mengantuk gila, mata separuh terbuka melihat ke arah lift. Aku nampak seorang wanita tua, berambut putih, berpakaian tidur, tunduk ke bawah. Tapi wanita tu tak melangkah keluar. Dia hanya berdiam diri sebelum lift tu tertutup semula dan ia naik ke tingkat paling atas hotel tu. Tiba-tiba, kau buat-buat tak nampak je, Chloe? Itu adalah suara Evans.
Rupa-rupanya dia pun nampak, tapi dia tak hiraukan perempuan tu. Di sinilah mula bermain di dalam minda aku. Adakah perempuan tu tinggal di tingkat atas ataupun tinggal di suite 121? Kenapa Encik Cortez melarang aku daripada pergi ke situ? Kejadian ganjil tidak berakhir di situ. Ada ketika wanita tua tu akan tiba-tiba muncul di ruangan menunggu di sudut gelap, hanya berdiri tunduk ke bawah. Kejadian ini berlaku hampir setiap hari dan untuk berbulan lamanya membuatkan perasaan aku berkecamuk. Keadaan menjadi semakin parah bila wanita tu sering hadir ke dalam mimpi, menyuruh aku pergi ke bilik tu dan masuk ke dalam. Aku cuba bertahan, menyangka yang lama-kelamaan aku akan biasa dengan gangguan-gangguan di hotel tu, sehinggalah berlaku satu kejadian yang buat aku memutuskan untuk berhenti kerja di situ. Selepas menulis surat berhenti, aku naik ke katil dan tidur. Malam tu, fikiran meracau walaupun mata tertutup, resah, gelisah, ibarat berada di antara dua dunia, antara alam gaib dan alam nyata. Sehinggalah aku terbangun sebab rasa sejuk sangat. Aku bangun, masih lagi mamai dan tengok keadaan sekeliling. Waktu tu tingkap terbuka luas. Angin sejuk menghembus masuk. Pandangan masih kabur, tapi aku berdiri di tepi katil untuk menutup tingkap tu semula. Tiba-tiba ada susuk seorang wanita menuju ke tingkap. Dia capai langsir dan tutup sebelum dia kata, "Tak apa Chloe, biar aku yang tutup." Waktu inilah aku perasan aku bukan berada di dalam bilik sendiri, tetapi di bilik yang lain. Apalagi aku lompat dari katil dan di dalam kegelapan berlari mencari pintu masuk untuk keluar. Setiap langkah yang aku ambil terasa berat dan bilik tu terasa luas sangat. Masa inilah aku tahu aku berada di bilik suite 121 yang telah lama ditinggalkan berusang. Di sinilah bulu roma aku meremang bila di satu sudut dinding aku terlihat wanita tu berdiri tegak. Gila, macam mana aku boleh termasuk ke dalam ni, aku kata. Walau macam mana pun aku berlari, pintu masuk terasa semakin jauh sehinggalah aku terdengar suara ketukan yang kuat diikuti dengan suara sekumpulan orang yang memanggil namaku. Aku segera menuju ke arah jeritan suara tu, lari sekuat hati, mendekati dan perasan itu adalah pintu utama bilik suite tu. Pintu tu kemudian terbuka dan kelihatan kelibat 3 orang di depan pintu seakan memberikan aku laluan untuk melompat keluar. Aku apalagi dengan kudrat yang ada, aku melompat dan tersungkur di lantai. Punyalah sakit satu badan terhempas di lantai sebelum berpaling melihat 3 orang tu. Itu adalah Encik Cortez, Acik Arif dan Evans. Acik Arif bersuara, katanya, "Chloe, kau okey?" Encik Cortez pula membebel, katanya, "Aku dah kata, kau ni degil." Evan biasalah tersenyum-senyum macam joker. Keadaan ni buat fikiran aku kusut, kepala terasa berat, aku rebah dan terpengsan di koridor tu. Masa aku tersedar, aku berada di lobi hotel. Seluruh badan ditutupi selimut, aku buka mata. Orang pertama yang aku nampak ialah Evan. Dengan senyuman joker dia tu, dia tengok aku dan berpaling melihat 2 orang yang duduk di sofa bertentangan sambil berkata, dia dah bangun." 2 orang tu adalah Encik Cortez dan Acik Arif. Wajah diorang nampak risau. Saat inilah aku tahu yang diorang cuba untuk menjaga aku daripada hotel puaka ni. Tapi waktu ni perasaan dah bercelaru. Aku dah makin psycho dengan apa yang terjadi di hotel ni untuk berbulan-bulan lamanya. Aku kata, "Ini hotel puaka. Aku nak keluar dari sini." Acik Arif berdiri dan kata, sabar. Aku dah tak peduli, aku kata, "Sabar kepala kau. Ini hotel ke rumah hantu?" Aku jerit, membuatkan seluruh hotel bergema. Kemudian Encik Cortez pula bersuara, "Chloe, kau nak keluar boleh. Sekarang ni kau keluar ikut pintu depan tu dan pulang. Tapi sebelum tu, kau kena tahu cerita pasal bilik suite 121. Masa Encik Cortez kata macam ni, aku dah naik angin. Tapi badan masih terasa lemah untuk berdiri dan keluar dari hotel tu. Jadi aku hanya diam sementara Encik Cortez mula bercerita tentang bilik suite 121. Katanya,
Kisah ni berlaku 30 tahun yang lalu. Suite 121 tu memang wujud. Bilik paling besar dan paling mewah di tingkat paling atas. Tapi bilik tu bukanlah untuk disewakan. Itu adalah bilik khas keluarga pemilik hotel Gravel Miss. Pada suatu malam, suami dan 5 orang anak mereka mendapat jemputan ke satu majlis. Kebetulan, si isteri sakit dan memutuskan untuk berehat di bilik. Tapi malang, bila suami dan 5 anak mereka terlibat di dalam kemalangan ngeri dan meninggal dunia. Menurut cerita, bila dimaklumkan tentang kejadian ni, si isteri tidak percaya. Dia meracau dan meroyan, berkurung di dalam bilik, tidak pernah keluar, malah tidak keluar untuk menghadiri majlis pengebumian keluarganya pun sebab tidak mahu menerima hakikat. Itulah wanita tu berkurung sehingga dia tua dan jatuh sakit. Apa yang menyeramkan mengikut cerita, waktu dia nazak di katil dan hampir menghembuskan nafas terakhir, ayat terakhir dia ialah bilik suite 121 akan menjadi saksi yang hotel ini tidak lagi akan pernah sepi. Ia adalah satu sumpahan daripada Balu yang kehilangan ahli keluarganya, sumpahan daripada Balu yang kesepian, tidak mahu lagi berseorangan. Selepas dia meninggal, bilik suite 121 hilang dari pandangan. Ia hanya muncul untuk sesetengah orang yang hotel ni pilih, orang yang takdirnya tertulis untuk berada di sini memakbulkan sumpahan wanita tu. Dan Chloe, kau adalah antara yang dipilih untuk berada di sini selama-lamanya. Aku yang hanya tunduk mendengar cerita Encik Cortez ni mengamuk lagi. Cerita dongeng apa kau cerita ni setan? Sudahlah, aku dah puas bertahan di sini. Aku tengking. Dengan perasaan marah, aku berdiri dan berlari ke arah pintu hotel. Aku tak kisah kalau aku perlu berlari sampai ke rumah, asal je aku tak tinggal di hotel puaka ni. Sejurus lepas kaki melangkah keluar, sejuk terasa sehingga ke tulang. Meredah kabus tebal, aku berlari sekuat hati. Lari punya lari. Sempat lagi aku toleh belakang. Dan di sinilah realiti aku runtuh. Bila aku sangka hotel tu dah jauh, pintu masuk hotel hanya 50 meter di belakang. Di depan pintu berdiri 3 orang. Acik Arif wajahnya nampak sedih. Encik Cortez wajahnya tak ada perasaan. Sementara Evan dengan senyuman joker dia tu. Mata aku terbeliak sebab aku dah rasa aku lari 1 kilometer tadi. Aku berpaling semula dan berlari lagi 1 kilometer sebelum toleh dan benda yang sama. Di pintu hotel hanya 50 meter di belakang. Walau macam mana pun aku berlari, aku tetap berada di situ. Di sinilah aku rebah di depan hotel, menangis teresak-esak. Aku toleh ke belakang, 3 orang tu masih ada di situ, seakan-akan menunggu. Aku masuk semula. Tak ada apa lagi yang aku boleh buat. Aku berdiri seakan-akan mengalah dengan takdir aku dan masuk semula ke dalam hotel. Aku pasrah. Bila bangun pagi itu, berada di dalam bilik sendiri, ada satu perasaan aku yang berkata, ini adalah rumah baru aku. Jadi aku terus bekerja seperti biasa, tapi sejak kejadian tu, ada sesuatu yang berubah. Keadaan hotel berubah 180 darjah bagi aku. Ia nampak terang, suasana nampak ceria, dipenuhi para tetamu yang untuk kali pertamanya nampak normal. Acik Arif dan Encik Cortez nampak lebih muda, tapi Evan masih lagi dengan senyuman joker dia. Saat ini aku sedar aku telah rungkaikan misteri hotel ni. Sebuah hotel mewah tapi di dimensi yang lain, dan kini aku menjadi sebahagian daripada hotel ni. Masa aku terlopong melihat keadaan sekeliling, tiba-tiba bunyi tumit kasut tinggi berbunyi mendekati kaunter. Aku toleh dan melihat seorang wanita berumur lewat 30-an. Rambutnya didandan gaya golongan aristokrat dulu, memakai gaun putih
wajahnya cantik. Sekali pandang, aku tahu itu adalah kelibat wanita tua di bilik suite 121. Tapi kali ini, dia nampak muda dan cantik. Dia datang dan berdiri betul-betul di depan aku. Sambil tersenyum, dia kata, "Selamat datang, Chloe, ke Hotel Gravel Miss." Aku menjawab senyuman wanita tu. Terukir senyuman di wajah aku, ibarat terasa lega. Aku tahu yang kisah aku akan berakhir di sini, di hotel ini bersama mereka. Tiba-tiba, lonceng hotel berbunyi. Masuk seorang perempuan muda. Katanya, saya Sarah, pekerja baru di sini." Wanita yang berada di depan aku tu kemudian menoleh melihat Sarah. Mereka bertentang mata sebelum dia tersenyum dan berlalu pergi. Sejak nenek meninggal, sekarang rumah ni kosong. Tapi, siapa perempuan yang ada di dalam rumah ni? Kalau boleh, aku nak elak shift lewat petang. Kenapa? Sebab kalau petang mesti dia akan datang. Kenapa dia orang suruh jaga kawasan tebiar ni, walhal tempat ni memang sudah ada penjaga? Aku, kalau lalu dekat bangunan kosong tu, mesti ada yang mengikut. Setiap orang ada cerita. Ceritakan dengan kami di aplikasi perkongsian interaktif. Ceritakan boleh dimuat turun di Google Play dan App Store. Ceritakan, kongsi, baca dan undi.